3 sebab kenapa emas sangat sesuai untuk jadikan mas kahwin. Kepada anda yang bakal berkahwin, tengok video ni sampai habis. Selalunya kita sinonim dengan mas kahwin diberi dalam bentuk wang ringgit. Tapi pada hari ini saya nak share kenapa orang kena tukar cara daripada beri mas kahwin dalam bentuk duit kepada beri mas kahwin dalam bentuk emas. Yang pertama, bila mas kahwin dalam bentuk emas, nilainya akan sentiasa meningkat. Contohnya, bagi mas kahwin yang berharga 1 dinar, pada hari ini sudah 2,600. So selepas beberapa tahun, 1 dinar yang sama nilainya sudah meningkat berkali ganda. Best tak? Yang nombor 2, bila mas kahwin diberi dalam bentuk emas, menyebabkan mas kahwin tersebut akan lama bersama kita dan menjadi simbolik kepada perkahwinan kita. Ramai orang yang bagi mas kahwin dalam bentuk duit, apa yang terjadi? Akhirnya duit tu habis dibelanjakan. Tapi berbeza dengan emas, emas akan sentiasa berada dengan kita, dan bila kita memerlukan duit, kita boleh arahnu untuk jadikan modal. Kemudian bila kita ada duit, kita boleh ambil semula. Yang ketiga, bila mas kahwin diberi dalam bentuk emas, so kita dah bermula dengan langkah kanan, yang mana bermula zaman perkahwinan kita dengan menyimpan emas. Jadi inilah titik permulaan simpanan emas kita. InsyaAllah kalau kita konsisten dan sentiasa dekat dengan emas, so kita akan lihat kita punya tabungan dan simpanan kita semakin banyak dengan simpanan emas. Sebab tabungan yang semakin bertambah menyebabkan kita akan miliki kewangan yang bagus, kewangan yang kukuh, kewangan yang stabil. Semoga bermanfaat. Kepada yang bakal berkahwin, pastikan letakkan matlamat untuk beri mas kahwin dalam bentuk emas. Dan untuk penonjaan kahwin pun, perempuan boleh kumpul dalam bentuk emas, kerana nilai emas sentiasa meningkat. Contoh, kalau kita lagi 3 tahun nak kahwin, bermula dari sekarang, beli emas setiap bulan. InsyaAllah kita akan tengok simpanan perkahwinan kita nilainya berkali ganda berbanding kita simpan dalam bentuk duit. Kalau nak mulakan simpanan emas, boleh isi borang sign up di bawah untuk saya guide step by step untuk bermula simpanan emas.